Sekarang Ray berada di Tugu Negara Malaysia. Hai semua, so sekarang kita sedang menunjuk ke Museum Negara Malaysia, satu-satunya museum di Malaysia, untuk shoot segmen yang ketiga. Nantikan Alright. Okay, kita dah sampai. Okay, kami dah sampai. Kami sedang berada di mana? Di Museum Negara Malaysia untuk merakamkan segmen yang ketiga. Tentang kesantunan bahasa. Okay, kita dah dapat tiket. Sekarang kita dah masuk ke dalam Museum Negara untuk segmen yang ketiga, kesantunan bahasa. Jom. Okay, ini merupakan tempat yang Ray rakam video last time untuk dokumentari yang lalu. Sangat cantik dan ini merupakan sejarah kemelayuan dulu, dan banyak lagi lah sosial budaya sezaman dan selepas Melaka dan sebagainya. Jadi ini merupakan tempat yang Ray rakam last time. Jadi hari ini kami kembali ke sini semula untuk merakamkan dokumentari kami untuk kursus linguistik. Nantikan Okay, hai semua. Okay, sekarang saya berada di mana? Sekarang Ray berada di Tugu Negara Malaysia. Okay, tempat ni merupakan tempat yang sangat bersejarah. Kerana apa? Pahlawan-pahlawan dulu, mereka telah pun mengkorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan negara kita, negara Malaysia. Dan inilah saya berada di sini untuk rakaman dokumentari. Jadi kita teruslah kekalkan gazanah negara. Dan kita menjaga, memelihara dan memulihara tempat-tempat bersejarah di Malaysia ni. Dan Tugu Negara antara tempat yang sangat bermakna untuk Malaysia. Dan baguslah tempat ni, dan saya gembira menjadi rakyat Malaysia. Dan saya first time datang sini untuk shoot. Dan so terima kasih semua. Kita teruskan menjaga Tugu Negara ni. Cuba tunjuk sikit yang tu.